Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya guys. Ya, atas permintaan korang lah ni saya akan buat satu lagi perang skuter tapi dalam kelas 250cc. Yang mana dia punya tarikh pelancaran dekat-dekat saja, dan yang menariknya dia punya kelas, dia punya spesifikasi hampir-hampir sama tapi harga ada lain sikit. Dan juga dia memiliki ciri-ciri yang bagi saya menarik lah. Okey, iaitu kita ada ini dia, ya, Aveta Nova 250. Ini kita dah buat review secara detail, dan kita ada, ya, ini dia motor yang paling banyak request daripada komen saya, iaitu Watch SR3 250 ataupun Watch SR 250 GT. Jadi yang menarik pasal kedua-dua motor ni dilancarkan pada tarikh yang sama, ya, dekat-dekat orang kata, dan juga persaingan yang orang kata memang cukup ketat. Dan yang paling penting, enjin yang digunakan kedua-dua motor ni, kita nak cerita sebentar lagi, okey? Tapi sebelum tu, kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh contact kawan saya, Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya ada sediakan dekat bawah. Dari segi enjin, ya, untuk Aveta Nova 250, ya, dia menggunakan enjin daripada Piaggio, yang mana dikuasakan dengan enjin single cylinder bersesaran 244.3 cc, single overhead cam, ada 4 valve, yang menggunakan liquid cooled fuel injection, CVT transmission, dan juga motor ini mampu menghasilkan kuasa 25.5 horsepower pada 8,250 rpm, dan juga 23 Nm of torque pada 6,000 rpm. So kalau korang nak tahu, untuk enjin Aveta Nova ni dia versi HP ataupun versi yang dipertingkatkan. So jadi bagaimana pula dengan SR3? Ini saya nak share dekat korang. SR3 juga menggunakan enjin yang sama macam Aveta Nova. Dia menggunakan base engine yang sama, sistem engine yang sama. Dan satu lagi pembetulan, saya tengok banyak dekat website kata engine SR3 daripada engine Dodge, actually dia engine Dodge, okey, sama macam Aveta Nova. Yang mana motor ini dikuasakan dengan engine single cylinder besaran 244.3 cc. Okey, so dia menggunakan sistem engine Dodge, ada 4 valve, liquid cooled, fuel injection, CVT transmission, dan juga motor ini mampu menghasilkan kuasa yang dikatakan lebih tinggi sikit lah, iaitu 26 horsepower pada 8,250 rpm, dan juga 23 Nm of torque pada 6,000 rpm. Okey, so itu sedikit spesifikasi engine untuk kedua-dua motor ni. Dan kalau kita tengok base engine untuk kedua-dua motor ni, ini untuk Bosch, kalau tengok reka bentuk dia daripada sisi sebelah kiri, korang tengok engine dia sampailah dekat kepala silinder ni kan. Jom kita pergi dekat Aveta Nova. Tengok sama tak base engine dia? Okey, so ini kepala engine dia. Okey, so ini bahagian engine dia. Okey, so kedua-dua menggunakan base engine yang sama, iaitu daripada Piaggio. Okey, so kita tengok pula sebelah kiri, sebelah kanan dia. Okey, sebelah kanan macam ni. Okey, dekat bahagian coolant dia. Dan kita tengok pula dekat Aveta Nova. Okey, so diorang kedua-dua motor ni menggunakan base engine yang sama. Satu lagi kelebihan untuk kedua-dua motor ni sebab boleh share spare part. Jadi lepas ni pasal spare part, dah banyak dah motor-motor 250 yang menggunakan engine Piaggio. Kalau korang nak saya listkan, nanti saya boleh buat video yang lain lah. Kalau saya cerita kat sini panjang sangat pula. Okey, so itu yang menarik base pasal kedua-dua engine motor ini.
Guys, korang nak tahu tak sekarang ni kita ada buka kedai makan guys. So siapa-siapa peminat ayam penyet, korang boleh datang ke kedai saya. Kita ada sambal hijau, ada sambal merah. Sambal merah ni siapa yang suka sambal belacan memang best lah, yang suka lagi pedas. Dan juga kita ada sambal kombola. So untuk yang sambal hijau ni pun best sebab siapa yang suka makan cili banyak-banyak, boleh try yang sambal hijau ni. So memang sedap lah, portion dia pun memang cukup besar. Dan selain tu kita juga ada masakan panas. Korang nak apa? Nak nasi goreng, nak mi goreng, seafood, semua pun kita ada dekat sini. Dan yang paling best kita juga ada ice blended. Ice blended dia pun memang sedap lah guys. Okay, so kalau korang datang, korang bagi tunjuk saya korang adalah subscriber saya dan juga follower saya dekat TikTok, saya akan bagi korang diskaun 5% guys. Okay, so jumpa saya dekat kedai kita. So lokasi saya ditinggalkan dekat bawah. Okay, dari segi reka bentuk, inilah reka bentuk untuk kedua-dua motor ni. Macam ni reka bentuk dari segi depan dia, mana satukah yang lebih handsome. Okay, so kalau kita tengok dari segi reka bentuk, Aveta Nova ni dia nampak macam X-Max sikit-sikit lah. So dia memang inspire daripada X-Max pun. Okay, so manakala untuk Watch SR3, reka bentuk dia macam seakan-akan BMW guys. Lawa lah. Ini memang betul-betul lawa guys. Okay, dan satu lagi, untuk Aveta Nova, dia punya windshield non-adjustable manakala untuk SR3 dia punya windshield adjustable. Dan lampu kedua-dua menggunakan lampu LED projector, fully LED projector. Okay, so ni lampu dia. Jom kita pergi tengok dulu depan Aveta Nova. So ni reka bentuk dia macam, dan kita boleh nampak lah ada 4 lampu LED projector. Dan dia punya signal melekat dekat tepi ni. Dia terpisah daripada main housing dia lah. Okay, dan juga dia ada dashcam kamera dekat bahagian hadapan. Okay, so ni reka bentuk dia. Dan fork dia kalau kita tengok, dia jenis yang ada rubber cover lah. Okay, manakala untuk ini dia Watch SR3, reka bentuk dia memang lain macam sikit. Dia punya DRL dia macam agak terpisah sikit kat sini. Dia macam ada dia sikit sini, kemudian dia terputus dan dia bawa lagi ke atas. Dan ini adalah dia punya lampu LED projector. Cantik lah guys yang ini. Dan juga dia ada dashcam kamera juga dekat bahagian hadapan. Dan juga dekat depan ni dia macam ada lubang-lubang lah. Cantik guys. Okay, dekat bahagian hadapan. Okay, cumanya yang menarik, dia punya signal. Signal dia berada dekat satu housing dengan DRL dia. Cantik guys. Nice. Kalau kita tengok dekat Nova, macam ni dia punya lampu signal dia. Macam mana satu yang korang minat guys. Okay, ni dari segi depan dulu. Okay, so dari segi sisi, Aveta Nova ni dekat bahagian sisi dia nampak macam simple tau. Dia ada lah macam garis corak-corak macam tu kan. Tengok sikit lah. Tengok korang. Okay, manakala untuk watch, watch saya suka sebab korang tengok dekat tepi ni dia macam ada lekuk. Apa? Ada macam fake airflow dekat sini lah. Macam ada winglet kecil kot. Dan dia punya dekat bahagian depan ni pun dia tak nampak macam terlalu kembang sebab dia pandai main dekat sini. Dia ada lekuk bahagian bawah ni dan baru dia bersambung ke dia punya floorboard dia lah. Okay, dan kalau tengok dekat floorboard dia ni pun dia macam ni. Cantik saja guys. Floorboard dia ni untuk floorboard biasa untuk luncur kaki, dan dia kat sini tak ada penghadang. Jadi dia dekat depan tu dia nampak macam tak kembang sangat lah. And dekat tepi ni pun dia ada macam sirip-sirip bawa ke tepi. Tepi dia bahagian footrest belakang jenis yang tak boleh lipat. Okay, dekat bahagian sisi dia lagi, ni design dia nampak macam lebih eksklusif, lebih nampak moden, premium dan juga lebih cantik lah untuk saya. Okay, so dia punya lampu belakang pun cukup cantik. Dan kalau kita off dia punya lampu ni, actually dia albino lah. Korang tengok housing dia nampak albino. So yang ini dia lebih nampak premium guys. So saya dia lebih nampak premium. Okay, so dekat tepi macam ni lagi, bahagian sebelah kanan. So macam mana? Mana satu sebenarnya yang korang suka ni? Okay, so ini untuk design Watch SR3
SR250. Apa pendapat korang pasal design dia? Okay, so kita nak tengok pula dekat Nova. Nova macam saya kata tadi, dia lebih simple dekat bahagian tepi ni, macam ni, dan dia agak kembang lah kalau kita tengok dekat bahagian hadapan. Flowboard dia macam biasa, macam X-Max punya design lah. Dia punya flowboard macam ni, and bahagian lucur kaki macam ni, dan dia terus ada penghadang juga lah kat sini. And dekat bahagian tepi pun dia lebih simple. Okay, simple saja, dia tak ada banyak sangat lekuk-lekuk. Bahagian lampu belakang macam korang pernah tengok lah, dia punya design ni kan. Saya tak boleh cakap lah model mana. Okay, so dekat bahagian sisi macam ni, dan membawa ke bahagian hadapan. Jadi dari segi design, mana satu yang korang minat guys? Cuba korang komen dekat bawah. Dari segi sistem suspension dan juga sistem keselamatan, ya, Avita Nova didatangkan dengan telescopic fork yang ada rubber cover yang macam ni. Okay, dan juga dia didatangkan dengan single disc 4-port piston guys. So dia ada 4 piston, dia ada ABS dual channel, dan juga dia ada traction control yang korang boleh on dan juga korang boleh off lah. Manakala untuk SR3, SR3 didatangkan dengan telescopic fork juga, dan kedudukan dia punya brake disc ni dia macam motor-motor Eropah sikit lah, dekat bahagian sebelah kiri guys. Okay, so dekat sini juga dia menggunakan single disc 2-port caliper, beza dengan Avita tadi. Avita tadi 4-port caliper, ABS dual channel, dan juga dia ada traction control juga guys. Bahagian hadapan, Avita Nova menggunakan saiz tayar 120, 70, rim 14 daripada CST, tayar tahun ni guys. Okay, tayar tahun sama lebih kurang macam Watch SR250, tayar tahun tapi brand lain lah. Okay, untuk Watch dia menggunakan saiz tayar 120, 70, rim 14. Tayar dia ni daripada Helios. Di belakang pula SR3 menggunakan single disc 2-port caliper. Okay, kalau tengok 2-port caliper, ABS dual channel, dan juga ada traction control, dan saiz tayar dia adalah 140, 60, rim 13. Ini daripada tayar daripada Helios lah. Okay, so untuk Avita Nova, kita tengok dia juga didatangkan dengan single disc, tapi dia menggunakan 2-port caliper. So kalau tengok kat sini ada satu piston, dan dekat bahagian sini lagi ada satu piston lah. Jadi dia 2-port piston. Okay, dan juga dia ada ABS dual channel, dan juga dia ada traction control. Saiz tayar belakang untuk Avita Nova dia kecil sikit, saiz dia adalah 130, 70, rim 13. Jadi kalau kita tengok SR3 dekat belakang ni dia lebar sikit, dan tayar dia nipis sikit. Kalau cornering, SR3 lagi sedap sedikit lah. Okay, dari segi dia punya smart key, smart key dia nampak lebih kurang sama lah guys, tapi actually dia lain lah, lain kilang jugalah. Kalau kita tengok kunci atas ni nampak lain sikit lah, tapi bentuk tu nampak lebih kurang sama. Kedua-dua smart key memang nampak premium, nampak mahal macam smart key kereta lah. Okay, so jom kita tengok dulu dekat meter Avita Nova. So, Avita Nova dia punya sistem keyless dia macam ni. Jadi kita just tekan dan pulas lah. Okay, kita macam ni, pulas, dan dia menggunakan TFT meter 7 inci. So dia punya setting pun senang. Dia punya switch button ni ada kat sini untuk kontrol dia punya TFT meter. Okay, so kalau kita tekan dekat atas ni, dia akan pergi ke menu, dan juga dia ada dashcam camera. Dan yang menariknya untuk dashcam camera dia, korang boleh terus tengok secara langsung lah. Okay, so itu yang best. And dia juga boleh tengok TPMS macam ni. Dia simple tapi complete lah bagi saya. Okay, satu lagi, korang juga boleh connect dekat smartphone korang lah. Okay, dan selain itu juga motor ni dia ada traction control yang korang boleh on dan juga off lah. Okay, so ini dia punya traction control. Korang boleh on dan juga korang boleh off lah, terpulang lain korang. Kalau korang pergi ke off-road, better off lah supaya lagi sedap korang punya experience. Tapi motor ni actually dia motor tahun, bagi saya better on saja selalu, sebab kita tak nak tayar kita sliding, dan juga nak mengurangkan risiko accident tu lah. Okay, so switch button dia pun agak friendly agak friendly lah bila kita tengok dekat
Nova ni, macam kebanyakan motor-motor China sekarang, dia ada lampu bypass kat sini. Okay, so lampu rendah, lampu tinggi dia kat sini. Ini untuk kontrol TFT meter. Dia punya signal, ini signal dia on. Dia ada hazard lamp. Okay, kat sini dia ada hazard lamp dan juga dia ada kill switch dan dia ada electric starter. Okay, untuk SR3 sistem keyless dia gunakan satu button keyless ni untuk buka semua, untuk akses semua. Contoh, saya bagi contoh kalau korang nak buka minyak, just tekan ni dan korang pulas sebelah ke kiri, dia akan buka tank minyak. Dan kalau korang pulas sebelah kanan pula, dia akan buka bahagian seat lah. Okey, beza sikit dengan Aveta Nova tadi. Aveta Nova korang kena posisikan dia dekat bahagian open, baru korang tekan lah, sama ada korang nak tekan fuel, okey, baru dia terbuka, ataupun korang tekan bahagian seat, baru dia akan terbuka bahagian bawah. Okey, so itu beza function dia punya keyless ni lah dekat bahagian sini. Okey, sekarang kita nak tengok pula TFT meter dia. TFT meter dia datang dengan meter 7 inci. So function dia ada kat sini. So kalau korang pergi ke bahagian sini, ini untuk connect dekat smartphone korang lah. Okey, so kalau korang nak masuk dia punya setting, pergi dekat tekan dekat enter. Kat sini ada setting dia lah. Okey, so dia juga ada information untuk korang punya tire pressure, TPMS pun ada. Kalau masuk dekat bahagian setting, ada macam-macam setting lagi lah. So untuk on off dia punya traction control ni senang saja. Macam ni tengah blinking ni kan, ni traction control tengah on lah. Jadi kalau korang nak off, korang just tekan saja dekat button ni lama sikit, nampak TCS tu. Okay, tekan lama sikit, hold. Bila dia dalam keadaan statik macam ni, ini bermaksud traction control tengah off. Jadi kalau korang nak on dia balik, tekan lama sikit. Bila dia blinking ni, bermaksud traction control tengah on. Dekat sini switches button ni, dia tak ada backlight support macam dekat Nova. Dekat sini dia ada lampu bypass, ada lampu tinggi. Dekat satu one button ni saja dekat sini. Okay, so ini untuk kontrol TFT meter dia. Ini untuk hazard lamp. Okay, so signal on. Ini untuk snap gambar. Kalau korang rasa ada insiden yang mencurigakan, ada orang nak langgar korang ke, boleh tekan ni, nanti dia akan snap gambar. Ini untuk brake heater dia. Dan juga ini untuk electric starter dia. Dan satu lagi, motor ni dia ada parking brake. Actually kedua-dua motor ni ada parking brake. Tekan sini dan just tolak macam ni saja. Okay, so ni tengah parking brake lah. Jadi kalau korang nak release, tekan saja. Aveta Nova, saya lupa nak mention kat korang, dia pun ada parking brake. So parking brake dia kat sini, nampak? Tekan macam ni, then tekan macam ni. Parking brake dia. Okay, so yang parking brake Aveta Nova ni macam kena pakai dua tangan jugalah. Dari segi ruang kompartmen, Aveta Nova sebelah kanan dia ada satu ruang kompartmen, tapi dia tak berapa dalam sangat lah. Dia macam tu saja. Okay, bolehlah letak sapu tangan ke glove ke kan. Sebelah kiri dia, yang ini lebih dalam sedikit. Okay, dan juga boleh muat smartphone lah. Korang boleh letak smartphone korang macam ni, and korang boleh charge juga phone korang. Dia ada type A dan juga type C lah. Okay, dan korang boleh tutup lah, memang convenience. Watch SR3, dia punya glove box ataupun poket depan dia ni nampak lebih premium lah korang tengok. And dia ada magnetic punya function lah, nampak ada magnet, korang tekan macam ni saja. Okay, and dekat sini juga dia ada memori untuk korang punya dashcam camera, and then dia ada charging port type A saja. Tapi yang saya suka dekat sini, kalau korang letak phone, korang boleh letak dua phone macam ni, sama ada macam ni, dan korang boleh tutup punya selesa, ataupun korang boleh letak bahagian atas macam ni. Ataupun kalau korang nak charge dua phone pun, saya rasa muat saja untuk dua biji phone lah. Ini yang menarik untuk SR3. Okay, kalau untuk sebelah kiri dia, sebelah kiri dia agak dalam juga, tapi dia tak ada charging port lah. Dia macam ni saja, tapi selesa sebab dia agak dalam sedikit daripada Aveta Nova tadi. Dari segi kapasiti tangki, untuk Aveta Nova, dia punya tank capacity adalah 12 liter guys. Cukup besar juga untuk maxi scooter 250cc dan boleh jalan jauh jugalah. Okay, dan untuk watch SR3 tank capacity dia adalah 14 liter guys. Lagi besar dan juga memberi kelebihan kepada watch SR3. Okay, so kita tengok dulu dia punya tank capacity. Okay, so ini tangki dia.
14 liter guys. 2 hours later. Dan dia punya cara buka tank ni, tank cap dia ni korang kena pusing macam ni kan, baru boleh buka. Lain sikit lah dia punya tank cap ni so nak tutup pun dia macam kurang praktikal lah untuk saya. Banyak sangat nak pusing lambat. Okey. Tapi dari segi ruang kompartmen, jom kita cerita untuk Aveta Nova dulu. Aveta Nova diorang claim boleh muat 20 liter. So ini adalah ruang dia. Kapasiti dia adalah 20 liter, muat untuk sebiji helmet open face macam ni. Okey. Dan ini ruang dia lah. Lepas letak helmet, ada lagi sedikit ruang dekat tepi-tepi ni. Bolehlah korang macam menyelit sikit korang punya baju hujan ke kan. Dan korang boleh tutup dengan selesa lah. Tapi helmet full face tak muat je guys. Okay. Untuk watch SR3, dia punya ruang kompartmen, tada! Muat 2 biji helmet guys. Dekat bahagian hadapan ni saya muatkan helmet open face. Okey, nampak? Helmet open face saja. Dekat bahagian belakang ni full face guys. Full face. Dan surprisingly saya boleh tutup guys, tapi kena tekan sikit lah. Okey, jom kita tekan. Tada! Okey, so ruang kompartmen dia memang cukup luxury, cukup besar bagi saya, dan saya puas hatilah dekat ruang kompartmen dekat SR3, watch SR3 memang terbaik lah. Okey, so dari segi seat, kelebaran seat, saya suka dekat seat dekat watch SR3. Sebab apa? Sebab seat dia memang cukup besar, lebar, dan dekat sini dia tirus, dia ergonomik lah kepada rider. Okey, dan kita tengok dekat pilion seat dia pun cukup lebar, tak nampak macam skuter 250cc lah guys, nampak macam skuter 400cc kan. Sederhana, rendah punya kelas. Dia punya seat ni nampak begitu comfort. Manakala untuk Aveta Nova, seat dia lebar juga, macam ni, tengok. Okey, cuma dia tak adalah nampak sebegitu premium macam dekat SR3. Untuk dekat Aveta Nova ni, seat dekat belakang pun dia tak selebar macam SR3 juga. Nampak? SR3 nampak lagi lebar sedikit dekat bahagian belakang. Ini orang rumah confirm akan suka pasang box, dah nampak macam motor BMW guys. Ini pula nampak macam motor Yamaha lah. Okey. So, apa pendapat korang pasal seat dia? Cuba komen dekat bawah lah. Dari segi berat badan motor ni, berat badan motor ni adalah 165 kg, manakala seat height dia adalah 778 mm. So macam saya ketinggian 168 bila saya duduk dekat atas motor ni. Okay, so kaki saya cuma menjekit sedikit sajalah, dan saya suka dekat dia punya seat ni, dia macam ada tirus ke depan ni kan. Jadi memang selesa lah. Dekat bahagian floorboard dia memang selesa. Satu boleh letak kaki macam ni, and korang juga boleh luncur kaki macam ni lah. Okay, so itu sebab sikit pasal dia punya seat high lah. Untuk berat watch SR3, berat dia adalah 156 kg. Dia agak ringan, lebih kurang 9 kg daripada Nova, so memberikan dia sedikit kelebihan dari segi berat. Dan juga dia punya seat high tinggi 2 mm saja daripada Nova tadi, iaitu tinggi dia adalah 780 mm. Macam saya ketinggian 168, bila duduk dekat atas motor ni, so macam ni lah. Kita turunkan dia punya double stand, tak adalah susah, senang saja. And sama juga dia punya seat ni, seat high dia, kaki saya akan menjekit sedikit lah. Tak rasa sangat dia punya 2 mm tu, sebab saya rasa macam lebih kurang saja dia punya seat high. And yang berbeza kat sini, dia punya dia punya seat ni lah, dia tirus macam ni. Jadi kaki kita senang untuk akses ke lantai dekat jalan raya, and dia juga ada lekuk macam ni. Okey. So dari segi riding experience bila duduk atas motor ni, ni dia punya floorboard memang selesa. Okey. Maxi scooter kan. And dia punya untuk bahagian cruise ni pun macam ni. So selesa lah. Cumanya dia agak macam nipis sedikit daripada Nova tadilah yang ini. Ni nampak macam nipis sedikit. Tapi dekat bahagian yang floorboard yang depan ni, dia dekat belakang sikit ni, dekat tengah ni dia lebih lebar sikit lah.
Dari segi dia punya seat, yang ini nampak dia agak lebar sikit lah. Feeling dia agak lebar sikit daripada Nova tadi. Okey, jom saya belanja bunyi untuk Watch SR3. Dan ini pula bunyi untuk Aveta Nova 250. Bunyi dia mungkin lebih kurang sama sebab enjin yang sama Tapi anyway, jom kita dengar sikit bunyi dia. Okey guys, itulah dia sedikit pasal perang skuter untuk kedua-dua motor ni. Diharap membantu korang lah. Pada siapa yang tengah usah-usah nak ambil motor maxi skuter 250cc, maka korang boleh consider di antara satu daripada dua motor ni. Bagi saya untuk segmen 250cc ni penting sebab tak semua orang ada lesen B-Fold. Ada juga yang masih pakai lesen B2 tapi nak rasa power tinggi sedikit daripada motor-motor 150cc, 180cc, maka ini adalah segmen yang korang patut consider. Harga kedua-dua motor ni bagi saya memang mampu milik marhain untuk 250cc macam Aveta Nova 250 ni dijual pada harga yang saya rasa 250 yang paling berbala dan mampu milik iaitu dijual pada harga RM14,388 saja guys. Itu basic selling dia. Manakala untuk Watch SR3, motor ni nampak begitu premium dengan design yang saya rasa macam sikit-sikit ala-ala BMW, cuma tambah sikit mungkin dia punya make-up sikit. Harga dia guys, harga dia memang tak boleh brand, RM15,888. Memang ada beza sekitar RM1,500 macam tu dari segi basic selling. Tapi kita kena consider untuk SR3 dia ada windshield adjustable, kemudian dia ada grille heater dan juga dia ada design yang bagi saya tak ada dekat mana-mana. Nampak lebih premium dan juga nampak lebih mahal sikit lah untuk SR3. Manakala untuk Aveta Nova, siapa yang nak rasa sebuah maxi skuter yang sedap, yang selesa, yang comfort, boleh pakai Aveta Nova 250. Actually dua-dua pun comfort, tapi sebab ni ada kelebihan sikit, jadi kita cakap apa yang ada pada Aveta Nova. Bagi saya Aveta Nova paling menang sekali dari segi harga yang lebih mampu milik lah guys. Tapi enjin dia memang power lah. So itulah sedikit pasal kedua-dua motor ni. Mana satu pilihan korang saja yang boleh jawab. Bagi saya sendiri, ini pendapat saya sendiri, saya akan ambil Watch SR3 sebabkan dia punya ciri-ciri yang menarik dengan design yang menarik dan juga reka bentuk yang bagi saya nampak lebih premium sedikit, dengan design dia macam ni ala-ala BMW. Itu adalah pilihan saya lah. Saya tak tahu pilihan korang saja yang boleh jawab. Dan yang paling penting, kalau korang berminat salah satu daripada dua motor ni, korang boleh jumpa dengan Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya ada sediakan dekat bawah. Korang nak loan, nak cash, boleh bincang dengan dia. Dia akan tolong settle untuk korang. Okay? Dan satu lagi, kalau korang nak makan ayam penyet ke, nak makan masakan panas, nak rasa ais blended, korang boleh datang ke kedai saya berada dekat Lembah Jaya Utara ataupun Bukit Belacan. Nombor telefon, alamat saya ada sediakan dekat bawah. So assalamualaikum pada ku Abang Zan. See you all next video. Bye bye. Untuk SR3 ni dia ada lampu bawah storage ni lah. Jadi sebelah malam senang sikit nak cari barang kan. Tak adalah tercari-cari. Untuk Nova tadi dia tak ada lampu bawah storage ni lah. Yang ini ada. Dan dia punya switch ni dekat sini lah. Jadi bila korang tutup seat, dia akan automatic tekan ni lah. Okay.